Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sembilan mengesan terdapat pengusaha dan pemandu bas persiaran di daerah Kuala Pilah yang melanggar syarat permit mereka dengan mengambil serta menghantar pelajar di sebuah institut pengajian tinggi IPT. Wartawan utusan Malaysia yang mengikuti operasi dijalankan JPJ baru-baru ini mendapati kesalahan itu turut dilakukan oleh pengusaha bas sekolah. Pengarah JPJ Negeri Sembilan Hanif Yusabra Yusof berkata, dalam operasi itu pihaknya telah memeriksa sebanyak 9 buah bas dan daripada jumlah itu 8 buah bas didapati telah melakukan kesalahan. Hanif Yusabra berkata sebahagian pengusaha dan pemandu juga tidak mempunyai dokumen atau permit lengkap untuk perjalanan membawa pelajar IPT terbabit. Dalam pada itu, beliau turut menegaskan pihak IPT perlu memastikan mereka menyewa bas yang mematuhi permit perjalanan sama ada mendapatkan lesen perubahan sementara LPS daripada APAD sekiranya menggunakan jenis bas lain.